Dua darjat. Kedua-dua pisau ni untuk penggunaan survival dan juga bushcraft. Tapi harga dia kan, langit dengan bumi. Ini daripada Ganzo G8012. Ini pula daripada Moranif Bushcraft Survival. Pada kedua-dua sarung telah pun mempunyai batu asah di badan mereka. Pada kedua-dua sarung juga ada fire starter di badan mereka. Moranif ni punya bapak besar lah compare dengan Ganzo punya. Pada bahagian hulu pula, kedua-duanya dia perbuat daripada getah. Jadi grip nak hui. Untuk ketebalan bilah, Ganzo punya jauh lagi tebal lah daripada Moranif. Kepanjangan bilah pun Ganzo ada lebih sikit. Inilah dia bentuk bilah antara Ganzo G8012 dengan Moranif Bushcraft Survival. Dari sudut kepuasan menggunakan, kedua-duanya bagi aku mempunyai kepuasan yang agak sama. Dari sudut penggunaan, kalau nak cerita pada sudut nafsu, kompom-kompom lah Moranif ni senang menang. Yang ini made in Sweden, yang ini pula made in China. Nafsu je semua tu, nafsu. Kalau kata korang lah dapat free, anda akan pilih yang mana?